Hai semua, selamat Hari Raya. Hari ni resepi Kak Zai nak bagi biskut Dahlia lama-lama zaman dulu-dulu. Okey, resepi tetap macam tahun lepas, tapi tahun ni Kak Zai nak tukar sikit. Kak Zai nak pakai butter anchor. Tahun lepas kita pakai margarine kan? Tahun ni kita pakai butter. Okey, butter ni kita ada ubah sikit kita punya resepi. Tahun lepas dengan tahun ni kita ada ubah sikit sebab tahun ni kita nak buat gebu di dalam, rangup di luar. Tahun lepas gebu di luar, gebu di dalam. Tahun ni kita buat gebu di dalam, rangup di luar. Okey, mula-mula kita masukkan butter, kita masukkan setengah cawan gula. Setengah sebab tahun lepas kita guna satu cawan, kita nak manis. Tahun ni kita nak kurang manis, so Kak Zai pakai setengah cawan. Kalau korang nak manis, korang pakai satu cawan. So Kak Zai pakai setengah cawan. Telur 2 biji. Tahun lepas kita pakai 1 biji kan. Tahun ni kita pakai 2 biji sebab Kak Zai nak gebu di dalam. Okey, asin vanila 1 sudu kecil. Kita gaul rata macam ni. Kita masukkan 1 cup tepung jagung, 1 cup tepung gandum. Okey, Kak Zai guna untuk tahun ni Kak Zai guna 1 cup tepung jagung, 2 cup tepung gandum. So kita masuk dulu 1 cup tepung jagung, 1 cup tepung gandum. Kak Zai lupa masuk pewarna kuning, so kita masuk time macam ni. Kalau korang nak letak pewarna kuning, masa korang letak butter, korang letak pewarna kuning kita gaul. Gaul, jangan masukkan tepung gandum dulu Masukkan tepung custard 1 sudu besar. Okey, kita kena ada tepung custard. Dah nama Dahlia orang dulu-dulu kan, mesti kena ada tepung custard. Tahun lepas Kak Zai guna setengah cawan tepung custard. Tahun ni kita nak gebu di dalam, rangup di luar kan. So tepung custard kita guna 1 sudu je. Okey, tepung gandum masuk lagi sikit. Jangan masuk full masuk sikit-sikit. Kita nak tengok dia punya adunan macam mana. Kalau keras kita stop. Kalau lembut kita kena tambah sampai habis. So adunan ni memang ngam lah 2 cawan tepung gandum. Okey, tepung jagung 1 cawan. Tepung gandum 2 cawan. Tepung custard 1 sudu besar. So korang gaul. Sambil-sambil korang masuk tepung, sambil-sambil tu korang gaul. Korang tengok dia punya adunan. Kalau adunan keras, korang stop masuk tepung. Kalau adunan lembut, korang tambah je tepung. Adunan keras, korang tengah nak buat adunan tu keras, tambah butter. Kalau adunan tu lembut sangat, melekat kat tangan, tambah tepung. Itu je dia punya tips untuk buat biskut raya ni. Okey, kita gaul macam biasa. Jangan berhenti bergaul Kita tumbuk-tumbuk dia sikit. Memang Kak Zai punya tapis hilang korang. So gula Kak Zai tu boleh nampak lah. Tapi InsyaAllah jadi biskut ni. Korang kena buat. Tahun lepas korang tiru resepi Kak Zai, korang kata jadi kan. Tahun ni confirm jadi. Korang tengok. Tahun lepas jadi, tahun ni pun jadi. Tahun ni kita ubah sikit. Kita nak rangup di luar, gebu di dalam. Tahun lepas gebu plus gebu. Tahun ni rangup plus gebu. Okey, kita rehatkan dulu dalam 10 minit macam tu. Okey, Kak Zai dah beli acuan baru korang. So acuan ni bunga pecah 10 Dulu kita pakai, tahun lepas kita pakai acuan lama-lama kan. Tahun ni kita dah keluarkan duit sikit beli acuan baru. Okey, InsyaAllah berjayalah bunga kita ni Okey, korang tengok bunga yang Kak Zai buat. Sebab acuan baru Kak Zai tak berapa geti sangat. Sebab sebelum ni kita pakai acuan lama kan. Kena ada, orang kata kena ada skill dah nak kena pakai acuan baru ni. Okey, kita buat bunga dia, korang tengok. Jadi korang, kalau korang pandai buat bunga, InsyaAllah bunga tak jatuh. Crunchy di luar, gebu di dalam. Bila kita gigit, cair di mulut. Korang tengok cantik tak bunga dia. Akak beli acuan ni dekat adalah satu apps tu Okey, korang tengok. Wah, cantik korang. Lepas tu, apa lagi? Letak ceri Letak ceri merah, letak ceri hijau, sukati. Ni dah siap letak ceri. Akak bakar 170, suhu 170, 15 minit ke 20 minit. Ikut awan masing-masing. Okey, ni belum bakar lagi. Okey, korang tengok. Akak tak rehatkan tau. Bila akak tak rehat pun bunga tak jatuh. Lepas rehat pun sama je. Okey, orang kata rehatkan 10 minit lah, 30 minit ke. Ni dah bakar. Nampak tak? Cantik tak? Bunga dia tetap cantik. Rehat tak rehat, bunga tetap cantik. Nampak gebu-gebu. Disebabkan acuan baru, tak pandai nak pakai, dia nampak comot sikit lah. Tapi cantik korang. Okey, kejap korang tengok ni. Lawa tak? Yang ni last lah. Nampak dah jadi cantik dah. Dah pandai pakai acuan. Nampak? Tak melekat di tangan. Tak pecah-pecah pun. Nampak?
So apa lagi kita kena try makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, korang cair di mulut, tak hancur, sedap. Siapa nak resepi, share, simpan elok-elok ya. Bye.